Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Asri Nawawi aka Bang Kenteng. Korang pernah tak buat plan camping last minute? Mesti pernah kan? Samalah, vlog kali ni saja-saja last minute nak camping. Nak masak, nak lepak-lepak. Jadi lepas maghrib baru gerak. Itu pun tak tahu nak tuju ke mana. Last-last teringat pula satu campsite yang pernah Bang Kenteng datang 3 tahun lepas. Jadi vlog kali ni kita dekat Baling bersama Bang Kenteng dan Subki Hussein. Jom kita layan vlog camping tak jadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita dah nak sampai di tempat yang kami nak bermalam malam ni. 400 meter lagi kita sampai. Dan kawasan ni memang gelap. Dulu Bang Kenteng main seorang-seorang pun macam ni lah rupa dia gelap. Destination is on the left. Okey, kita dah sampai. Dah macam owner campsite. Buka pagar sendiri. Assalamualaikum. Mari. Kita turun pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Leceh ke tak? Tak nampak Okay, kita dah sampai dekat campsite ni. Tapi sebab owner dia tak ada, tapi owner dia telefon, ada lampu. Owner dia suruh buka sendiri lampu. Wah, gelap. Gelap tu. Dia suruh kita buka lampu. Wah. Gelap tu. Oh, nampak dunia. Ha? Anak depan ya, boleh.
Bahan-bahan nampak dah menarik dah. Chef Suki nak masak malam ni. Apa dia nak masak apa tu? Kita cuba buat ayam kurma. Aku kalau tiap-tiap hari makan kurma pun aku okey je. Ada mamak aja. Itulah bawang goreng dia ni sikit. Tak. Oh, faham. Tapi tak apa, okey je Ki. Ya. Bila hang dah mau masuk rempah kurma tadi dah bau sedap balik dah. Ya. Aku masak nasi. Saya masak hari ni ya. Oh, molek. Hari ni, malam ni, kami sampai dekat kawasan campsite ni. Memang agak kalut lah. Dia tak seperti yang dirancang. Sebab kita sampai lambat. Lepas tu dalam keadaan yang gelap. Ni baru saja Tuan Tanah ataupun Tuan Abang Tanah Jamil lah. Dia mai tadi sembang-sembang tadi. Dah buka lampu dah tadi. Jadi cerah lah. Senang nak buat kerja. So sekarang ni, kami dekat sini lah. Dekat campsite yang Bang Eting dah pernah mai dulu. First episode Camper Hijet warna biru dekat sini. Dengan kemah yang nak buka sepadan hati. Ya, masa tu baru beli rooftop tent. Dan rooftop tent tu yang agak susah lah. Nak buka satu hai ambil masa, nak tutup pun satu hai ambil masa. Hari tu aku buat kurma telur. Tapi okey je. Okey dah. Tapi depa makan senyap je pun. Aku tak tahu. Aku tak tahu senyap sebab sedap ke senyap sebab Hai. Sana kita ambil ayam. Baik. Kurma ayam hari ni. Hari tu kita buat telur. Kurma ayam. Tu dah. Oi, kentang ni yang nak bagi pekat lagi ni. Belum. Okey, malam ni yang seronoknya sebab Oyen ada geng. Dan geng Oyen untuk hari ni, untuk malam ni. Siapa lagi kalau tak bukan Subki. Subki, hang punya, aku punya van nama Oyen. Hang punya camper kenari nama apa? Putih. Putih. Dah macam eloklah kita, dah macam adik-beradik kucing lah. Aku Oyen, hang putih. Steady. Lah seronok lepas ni. Kan? Subki, esok kita akan paksa Subki buat konten dengan putih. Okay, ya? GoPro aku bawa, bateri yang bawa. Ada. Cantik. Esok kita tengok Subki. First vlog. Camper Kenari. AKA putih. Tengok pun dah sedap lagi. Ai. Aku rasa macam malam, tengah malam sekejap aku kena masak nasi lagi ni. Ya. Aku kalau ke rumah memang, kuah banjir tu. Okay. Kurang sikit lah. Okey je. Sedap je tu. Confirm. Hanya risau. Confirm. Habis. Licin. Ya ke? Just sepatutnya lah. Yang aku nak buat itu pakai apa bawang lain kan, bawang. Tak apa. Kita ibaratkan ni kurma daripada Laos. Style macam ni. Tak apa. Macam silap macam ni boleh diterima. Aku ada kicap kot. Kicap lemak. Ya, ada kok. Oh ya ke? Sekejap lagi taruh kicap lagi. Barulah keluar lagu. Cok cek. Itulah bunyi cicak. Teguk sangat tu. Dewasa ini kita saling merayakan perjalanan yang akhirnya membinasakan. Apalah gunanya kematangan pikiran. Esok bila nak tengok orang kecewa. Kecewa aku. Muda dan mentah kulihat di jauh bumi tanpa lautan akan kehausan pasti hilang suatu hari. So, kita buat lagi kan? Bumi yang tiada rimba
Seumpama hamba dia dicemar manusia Coba sikit ah. yang jahil ketawa. Tak apa. Bumi Sedap tanpa lah ditambah. lautan akan kehausan. Mana bau ni daun ni? Ha? Mana bau daun ni? Ikutlah. Boleh. Letak je. Tak kira. Alah. Yang ku tahu pasti ku benciku mencintaimu. Dan aku tak tahu apa yang terjadi. Kita pakai bawang tadi pun fresh. Ha? Kita pakai bawang fresh tadi pun rasa okey sikit. Apa benda? Daun ni, apa nama daun ni? Ketumbar. Daun ketumbar. Bang Genting cukup tak suka daun ketumbar ni sebab rasa dia rasa belalang. Apa kamu lalang? Aku boleh buang, nampak? Dia dah start bau macam belalang. Oh. Tapi kalau hang masak nasi daging hari tu, hang bubuh dalam Ni nasi sama tu lah, okey. Ha, kalau makan mentah, kan kita duduk pergi Thailand, depa apa? Potong-potong mentah bubuh dalam tom yum, bubuh dalam moi soup. Tak lepas. Rasa betul-betul makan belalang. Vlog ni betul-betul santai, bukan nak buat apa pun. Kami sekadar nak masak, nak makan-makan, nak relax-relax je. Yep. Sebab masing-masing macam busy sikit 2-3 minggu ni. Lama kot lagi kita tak lepak lagi. Ya. Oh, Itu. sukanya tu ku melupakan. Ada terowong sini kan? Matamu. Dekat sana. Depan Atas tu. lagi? Terowong. Boleh masuk? Terowong tak boleh masuk lah. Tak boleh lah. Antara faktor keselamatan kau apa? Aku rasa dah macam teruk sangat dah nak masuk pun. Dia tak macam sebelah betung tu lah daripada buat elok kan. Kalau tengok kat map kan, betul-betul ni ke sebelah-sebelah. Betul. Lokasi kita memang sebelah-sebelah je, dipisahkan oleh sempadan. Semalaman ku menunggu panggilanmu. Apabila terdengar suaramu, ku terlupa segalanya. Kentang dah ni dah. Kentang dah lembut dah. Ya ke? Dah empuk dah. Aku tak sabar nak makan ni. Boleh lah kot. Boleh lah? Boleh ready lah? Awal hari. Okey, cun. Bang Genting lah, power lah masak nasi. Elok. Mulik. Apa nama dah? Panas. Berapa panggil tu? Basmati ke apa benda tu? Tu nampak beras dia elok. Lauk kurma. Untuk kesekian kali ni kurma. Tapi kali ni kurma ayam. Tapi tu cakap nasi lah. Tak ada okey ni. Oh, sedap gila weh. Air. Oi, kuah pula banjir. Kentang. Hari ni makan lauk kurma. Kurma ayam. Resipi Subki. Ataupun AKA Abang Camper Kenari. Sedap. Aku dah cakap confirm licin malam ni. Okay, second round. Dia punya apa? Bila ada cili kat sini, tu yang syok tu.
Dia lagi terangkat. Dah macam pergi kenduri. Oi, Tiap-tiap minggu kurma. Tiap-tiap minggu rumah Colin kurma. Kalau masuk kali ketiga kurma juga, ambil yang tikam je aku. biasa agak pak. Biasa agak. 3 ketui ayam kurma. Nasi 2 kali tambah. Sikit lagi nasi dalam rice cooker. Ada satu lagi ketui ayam dalam periuk tu. Lagi tengah-tengah malam, sebelum tidur lah, makan lagi sekali. Lepas tu baru basuh. Kenyang je, thank you Ki masak malam ni. Alhamdulillah. Saya nak masak ayam. Lepas tu nak berehat. Okey. Esok aktiviti kita mandi pagi lah dekat sungai. Dan sebab tadi dah sampai gelap, kita tak nampak pun. Kata Abang Jamil dah buat lain lah kat seberang sana. Jadi esok boleh lah tengok sambil-sambil mandi. Yang aku bawa electric skateboard dengan basikal. Jadi kalau kata esok nak ronda kampung, boleh je. Sekarang ni Kau apa dah? kuih 1.38. So, Subki untuk kali pertama camper kenari. Hang lepas ni memang nak set up kenari hang jadi camper ke ataupun macam mana? Macam ni je lah. Macam ni lah. Simple dulu lah. Simple-simple dulu lah. Tengok lah macam mana. Okey je. Yang penting bawa masuk basikal hang lah. Betul. Boleh bawa masuk basikal dengan barang camping. Semua tu hang ingat kita masa aku beli hijet, aku buat warna hijau tu. Kita pergi ke banjaran Bintang Hijau. Buat camping. Kan? Malam tu ada orang berhenti. Ada orang berhenti suruh tutup bonet lah. Pasal rimau. Oh. Pasal Pak Belang. Tu yang kami terus simpan. Lepas tu ada satu lagi kes. Yang pakcik guide tu. Yang aku cerita kat hang tu. Itu kita je faham. Tak. Malam tu aku tidur aku kena kacau. Weh. Aku kena kacau. Aduh. Kan kita tidur 2 orang dah masa tu kan tidur 2 orang. Aku tidur kat seat. Aku bagian tidur kat katil. Aku tak boleh gerak. Sumpah aku cakap, aku tak boleh gerak. Dan waktu tu mata aku ni tak boleh nak buka, tapi dalam masa yang sama aku tahu ada benda duk keliling kita lagi. Sumpah aku tak tipu. Cuma aku tak boleh nak buka. Aku cuba nak buka. Ni tak boleh. Aku tak boleh gerak. Aku rasa mungkin pukul 3 macam tu kot. Aku boleh nampak hang, tapi aku tak boleh nak buka mata, aku tak boleh nak gerak. Tapi memang aku nampak, sumpah Ki, wallahi. Benda tu duk pusing kat man. Sumpah. Cuma esok tu aku tak cerita kat hang. Selepas tu lama tak baru cerita kat hang. Itulah orang cakap kalau nak wild camping. Punya elok tiba-tiba. Sebab tu orang cakap kalau wild camping pastikan kawasan yang sesuai lah. Walaupun nak wild camping pun tapi biar selamat lah. Hari tu yang kami kat Bintang Hijau tu sebab memang kawasan lalang. Lepas tu banjaran Bintang Hijau yang tiba-tiba. Begitulah ceritanya. Kisah banjaran. Okey, inilah suasana tempat kita bermalam malam ni Ya. Yeah. Sejuk ke? Agak sejuk. Tak tahulah, ni pukul 1 lebih. Pukul 3, pukul 4 lagi sejuk. Betul. Aku rasa lagi sejuk ni pukul 3, 4. Kami parking dekat tempat yang sama juga Bang Ginting parking dulu. Cuma dia dah upgrade banyak benda dah dekat sini. Tepi ni pun dah ada sinki. Lepas tu ada chalet, ada pondok. Depan ni betul-betul sungai. Tandas, hujung, surau kat ujung. Okay, jom kita tengok Subki punya camper kenari. So inilah camper kenari Subki. Style. Comel je. Lepas ni pelan-pelan lah kita racun Subki untuk buat setup simple setup kan.
Bang camping macam biasalah. Semak-semak lah sikit barang-barang. Cuma hari ni kita buka peti ais sebab kita ada bahan-bahan makan yang perlu disimpan dalam peti. Ni sejuk function oh dengan keju apa cheese lah apa semua tu. So kita buka lah peti ais. Nampak sejuk function. So far Subki punya setup untuk camping lah. Senang, satu box saja, barang-barang semua bubuh kat atas tu. Lepas tu boleh buat sebagai meja kat okey Senang dan simple. Ngam pula box putih dengan dia punya putih. Boleh pula lupa buka rooftop tent. Oh, tadi nak fly drone tak sempat sebab dah gelap lah. Risau lah. Ni untuk tent Subki. Okey. Kita akan pasang. Hang bawa 2 kotak. Senang. Okey. Malam ni Subki akan tidur dekat sini lah. Dekat katil ni ke. Wah, warna hitam. Ni aku punya katil-katil apa ni. Boleh je ni simpan dekat hang punya kereta standby kalau nak pergi mana-mana senang. Tak nak ambil Ni sekali dia boleh. Yang itu kalau nak buat jadi kemah. Aku tak ingat. Yang ni dia So ni sekarang ni masukkan dia punya boleh bual-bual. Aku duduk atas, hang duduk situ. Oh. Baru jadi. Kita ready untuk tidur. Sleeping bag, bantal busuk, kipas tak payah sebab sejuk. Sleeping bag kena. Kita dah dekat atas rooftop tent. Kita tengok jiran kita. Ni Suki kat bawah ni. Tu. Okey, kalau nak buka lampu tekan tu noh. Hujan lebat ni.
Okey. Allah. Ha? Ni kan dia pecah kan sama ayam ni. Oh ya. Patah lah. Tinggal lagi, tinggal. Letak bawah. Hampir duduk di bawah pondok. Letak lah bawah. Biar. Tinggal. Bengkok sikit lah. Hujan lebat. Lepas subuh hujan lebat. Betul-betul lebatnya. Kita dah cerah dah. Dah patutnya dah macam dah boleh buat breakfast lah apalah semua. Sekali hujan turun lebat. Memang lebat sungguh-sungguh. Suki habis basah dekat luar. Haring tidur lagi dah. Hujan lebat. Aduh. Baru je kita mengharapkan bangun pagi dapat mandi sungai yang jernih semalam. Tahu-tahu pagi ni hujan lebat dan ayam dah jadi keruh lah. Nak buat macam mana tak? Terpaksa lah. Tapi tak expect pun sebab sekarang kan tengah kemarau. Memang lama dah tak hujan ni. Tiba-tiba balik hujan. Alah, dah keruh dah ayak. Tak lagi takut kepala ayak je ni. Apa dia? Aduh. Hujan lebat ni. Tu lah. Tiba-tiba. Saya apa? Tengok dia. Gila ayam dia bertakung. Ayak dah tukang colour tu. Apa? Kalau hujan lebat tu tak apa dia macam dia. Angin. Oh. Gila. Nah. Okay, ayak dah tukang colour dah. Daripada jernih dah jadi coklat dah. Tak ada rezeki lah nak tunjuk apa dia? Suasana pagi ni. Oh ya. Lubang kan? Oh. Dia macam dia kan dia berat tadi. Oh. Oh, tukar. Oh, tukar lah. Tukar masuk ni. Baru-baru. Sumbak. Ayak makin keruh ni. Dalam masa beberapa detik, ayak dah tukar colour lagi ni. Tadi tak secoklat ni. Ini coklat balik ni. Weh, coklat dah ni Ki. Tiba-tiba coklat. Kami bukan camping waktu hujan lebat. Memang dah orang kata dah habis musim dah kot. Sebab lama tak hujan.
Tiba-tiba hari ni turun. Beberapa jam sebelum kita nak keluar explore kampung. Macam mana, King? Kalau kita stay pun, ayak dah sat dah ni. Dia dah keruh dah ni. Nak buat aktiviti pun macam dah tak best lah. Nak masak spaghetti pun dah macam tak ada mood dah. Macam kita ke kamar. Bawa masuk je barang dulu. Hujan. Boleh. Bisa tak? Kita merancang ni, tapi Tuhan yang menentukan. Hari ni pagi ni kita dah gerak dah sebab hujan teruk sangat. Ni pun ada hujan. Nak turun lagi, lepas tu tengok ayam pun dah macam tak okey lah. Jadi sampai di sini saja video kali ni. Tak sempat lah kita nak tengok abang camper Kenari kita punya setup dan juga vlog. InsyaAllah kita jumpa di lain kali. Saya Asri Nawawi aka Bang Kenting. Assalamualaikum.